So kau tahulah yang kau pernah bercakap tanpa mulut, yang kau boleh dengar tanpa telinga. Duduk, laju. Dan of course, bulu roma memang memainkan peranan sangat penting lah. Terutamanya di bahagian tekuk ni. Kau akan rasa muka kau kembang, kau rasa tekuk kau tak best. Oh, aku tengah baca dia, wow, ini pun berkembang. Aku tengah cerita pun aku berkembang. Tapi aku boleh robek balik lah, rasa dia macam mana. Macam tu. Dan dia seolah-olah bagi signal dekat kau, okay, manusia, ini je rasa yang kau kena rasa. Okay. Kenapa Acap cakap macam tu? Kalau kau tengok daripada footage tu sebenarnya, korang boleh nampak yang ada tindak balas yang berlaku kepada Acap di dalam tempoh syuting tu. Which is, waktu tu, okay, dalam kepala otak kita, dalam kita punya keadaan sedar dan kita tahu, badan kita macam ni. Maksudnya dalam kepala Acap punya position macam ni. Tidak bergerak, tak ada apa-apa reaction. Langsung tak ada. Tangan tu tegak macam ni je. Tapi bila ustaz baca, dia kata tangan aku dah start bergegam kan. Betul kan? Dekat dalam footage pun nampak tangan tu bergegam. Tapi Acap tak rasa pun tangan dia bergegam. Tak ada rasa. So kau tahulah yang kau pernah bercakap tanpa mulut, yang kau boleh dengar tanpa telinga. Ya. Pelik lah benda tu. Kan? Kau boleh cakap pakai mulut. Kau boleh bercakap tanpa guna mulut. Boleh? Boleh kan? Cakap saya dalam hati ni. Kau dengar tak? Dengar kan? Pakai telinga? Tak pakai kan? Itu ada. Lepas tu dia bagi Acap minyak kasturi kijang tu. Yang itu lepas bau guys. Bau aku punya otak buka, mata terang, telinga buka.